Sama juga macam kes misi bantuan ke Gaza. Pada yang dah kena zaman ni, kau tu dapat 1,000 pun meloncat jemberuk. Kena LOD 100,000 kalau koyak tau. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Apa macam? Rindu kat Jebat ke? Sorry. 2 minggu agak sibuk. Hampir 2 minggu agak sibuk. Jebat mana ni? Jebat hilang lah. Aku hilang pergi mana? Aku ada je. Okey. Sibuk. Pasal apa? Banyak orang kena saman. Jadi, daripada aku bergaduh, daripada aku sibuk, baik aku buat duit. So, aku nak nasihatkan, aku ni walaupun kadang-kadang nampak keras, tapi sebenarnya hati aku lembut, kan? Gifted lah Allah Ta'ala bagi. Kepada orang-orang yang dah jumpa aku tentang isu kena saman dengan Jebat ni, aku nak nasihatkan, lain kali jangan buat benda-benda yang bodoh. Ikut-ikut orang. Orang buat tomahan, kau pun jadi batu api buat tomahan juga. Ikut juga. Sudahnya yang kena saman kau. Kau tu ikut orang. Kau tu bukan ada bukti pun tuduhan kau. Bila kena saman kau nak jawab apa ni? Faham? Jebat ejen Mossad lah apalah semua. Ni semua cerita ni dah masuk longkang lah. Muka kotak lah, pampers lah. Itu kalau betul-betul kau nak tahu siapa muka kotak dan pakai pampers ni, siapa yang beria-ria cerita pasal Gaza, tapi masa Anwar Ibrahim buat perjanjian dengan Trump, dia menyorok dalam lorong tikus. Suara pun tak ada. Ni betul-betul bukan setakat muka kotak pakai pampers. Ni bapuk terus dah. Tahu? Ustaz Badli Shah mana? Ustaz Pahang tu. Mak saudara dengan mak mentua, mak saudara nombor 1 tu. Mana satu dia? Suruh dia komen lah. Beria-ria cerita pasal Gaza lah, apalah. Sindir-sindir aku last kali bila Anwar Ibrahim sign dengan Trump, pasal apa dia tak ada suara? Haji Zainal, kenapa diam? Tak ada suara, tak berani. Bobor muka Anwar Ibrahim tu muka kotak, bobor pampers kalau berani lah. Kan, takat kecam Jebat tak ada hal. Aku tunggu je peluang. Aku tengok silap je, kita hantar saman. So, aku nak nasihatkan sebab apa? Aku tengok 4-5 orang datang jumpa aku, bawa anak lah, bawa mak lah, bawa tok, nenek apa semua, bergendong apa semua, nak bincang, nak settle luar. Dapat saman 100,000, macam mana nak bayar? Kan? Tak bayar, kau punya EPF aku lock. Jadi penat lah kalau kena macam ni, betul tak? Jadi nasihat aku jangan ikut-ikut orang, maki-maki orang. Maki aku tak kisah, kecaman aku tak kisah. Jangan fitnah, jangan tomah. Sebab apa? Aku ada family, ada mak bapak, mak ada lagi kat kampung tu, adik-beradik ada lagi. Kau orang buat-buat fitnah macam ni, aku jenuh duk jawab call tau. Tapi family aku dia steady, dia tahu kalau dah Jebat dia macam tu, memanglah ramai orang buat cerita bukan-bukan pasal dia, nak jatuhkan reputasi dia. Orang famous, biasalah kan. Tapi kepada yang dah kena zaman ni, kau tu dapat 1,000 pun meloncat jemberuk. Kena LOD 100,000 kalau koyak tau. So nasihat aku next time jangan buat lagi. Sebab bila kena LOD macam ni, kalau settle tepi pun tak murah. Faham? Bukan aku tak boleh bagi free, tapi kalau aku bagi free, lawyer siapa nak bayar? Faham? Ar-Rahmah dah tu. Paling sikit pun 10,000 kena juga. Okey, tutup cerita tu. So sekarang ni, apa dah jadi dengan misi ke Gaza? Apa dah jadi dengan isu kita, negara yang terlibat dengan penghantaran bekalan letupan untuk Israel bantai Palestin ni? Sebab tu aku cakap wayang. Mana suara-suara anak haram ni semua yang duk kecam Jebat, maki Jebat semua? Apa cerita sekarang? Korang tu tak baca, sebab tu korang tak tahu Malaysia adalah negara yang terlibat menghantar bahan letupan ke Israel. Company yang hantar bahan letupan ke Israel tu, company tu di Malaysia. Office dia kat KL. Kita lah hantar bekalan makanan lah, perubatan lah, konon apa sembang. Kita jugalah yang hantar bahan letupan. Tak ke wayang punya cerita ni. Orang Malaysia punya mentaliti memang macam tu. Dia kira siapa yang lebih kesian dilihat. Yang tu lah dia jilat.
Membacanya tak nak. Banduan perompak tu, Ketua Polis Negara dah bagi dah fakta-fakta dia. Dah bagi dah dia punya official statement. Tak percaya. Yang percaya banduan perompak tu. Pasal apa? Dia dah ada janggut, dah bubuh kepiah. Kesian tengok dia. Padahal dia lah banduan perompak yang dahsyat kalau kau tengok kes dia. Betul tak? Hari ni merangkak sana merangkak sini nak tarik simpati orang je dia tu. Sama juga macam kes misi bantuan ke Gaza. Bila kena kecam dengan jebat, jebat baruah Israel, jebat anak haram, jebat carilah modal nak jatuhkan nama jebat ni. Tapi tak jatuh. Tahu, yang jatuh korang lah. Aku tak jatuh. Makin glamour dia. So, pergi cari. Korang betul-betul nak jadi orang yang intelek kan, mampu berfikir dengan baik kan. Pergilah cari jawapan. Kenapa setelah jebat membuat pendedahan tentang kita negara yang terlibat dengan penghantaran bahan letupan ke Israel dan misi penghantaran barang-barang untuk bantuan ke Gaza, kebanyakannya tak sampai, semua bagi ke Israel. So kita tolong Israel ke tolong Palestin sebenarnya? Ke kita mengambil kesempatan di dalam kesempitan hanya untuk nak popular? So pergi cari balik Akasha, Haji Zainal, Ustaz Badli Shah. Pergi cari orang-orang yang duk komen, duk sindir-sindir jebat masa aku mempersoalkan isu misi ke Gaza. Kau pergi cari balik dia, kau tanya soalan ni. Adakah dia bersetuju dengan perjanjian yang dibuat oleh Anwar Ibrahim dengan Trump? Kenapa tak mengkritik, tak mengecam, tak mengutuk? Kenapa diam? Takut ke? Yang bersuara jebat juga. So berhati-hati, hidup berakal, mati jangan berantu. Belum mati bodoh macam tu ni ramai. Faham tak? Orang melalak, kita pun nak melalak. Orang tu melalak, dia letak api dekat kau, suruh kau melalak. Dia play safe. Kalau kena nanti kau yang kena. Orang tu tak kena. Faham tak? Dia kutuk-kutuk aku, dia bagi basic. Dia bagi benda-benda yang tergantung. Kau pergi complete kan. Sudahnya yang kena kau, bukan dia. Faham tak ni? So, mana yang dah datang jumpa aku 4-5 orang, mana yang dah settle tu settle lah halal lebih kurang lah. Aku pun dah bagi harga Ar-Rahmah dah kat tu. Kat korang tu. So next time jangan buat lagi. Kalau buat lagi, kalau kena lagi, jangan datang jumpa aku. Okay? Hidup berakal, mati jangan berantu. Sekian. Wassalam.